Yang ni aku dah pernah beli, yang first trial memang bateri dia tak tahan So aku beli yang Fuji Max. Aku order sampai 2 sebab bateri dia memang support, memang tahan. Bateri yang tengah aku pakai sekarang ni bateri rechargeable Fuji Max. Okey, korang tengok. Ini baru charge tau. Tak tipu. Nampak tak dia akan cakap apa? Nampak tak? Baru charge guys. So aku nak pakai yang Fuji Max ni baru charge. Nampak tak? Bateri dia macam ni. Aku ambil slot yang AA, AAA sekali. Dia kahwin. Tapi yang ni dia 4 lah. So total dia ada 8. Korang boleh charge dekat USB-C ni. Dan casing ni memang korang akan dapat rechargeable tau. Dia punya casing ni. Kita try on kat sini. Yang ni kalau bunyi macam tu maknanya dia support dan dia full charge. Dan setelah aku pakai bateri Fuji Max ni, safety lock ni dia tahan sebulan ke 2 bulan tau. Yang ni, ni versi lama dia, Fuji Max. Yang ni versi baru dia. Kalau korang nak beli, aku suggest korang beli yang ni lah. Nampak tak? Aku beli sampai 2 casing dah. Sebab memang aku trusted dengan brand ni. Murah je kat Betcoin bawah tu guys.